Pada zaman dahulu kononnya semua binatang boleh bercakap seperti manusia. Oleh itu mereka bercakap sesama mereka seperti mana manusia bercakap sesama manusia. Semua binatang juga kononnya boleh bercakap dengan manusia. Di dalam sebuah hutan di benua India tinggal seekor serigala. Serigala itu menggelar dirinya Vira Nadi yang membawa makna serigala yang gagah berani. Akan tetapi binatang-binatang di hutan hanya memanggilkan Nadi. Nadi seekor binatang yang cerdik tetapi sering berbenah diri. Baginya dialah yang terbaik. Dia memandang rendah binatang-binatang yang lebih kecil dan lemah. Setiap hari Nadi memburu banyak binatang kecil seperti arnab dan kancil. Dia pernah menaruh perasaan belas kasihan terhadap binatang-binatang lain di dalam hutan itu. Pada suatu hari Nadi menerkam seekor ibu arnab dan anaknya. Kedua-dua arnab itu merayu kepada Nadi. "Tolonglah, lepaskan kami," kata ibu arnab. "Saya ada banyak anak. Kalau awak bunuh saya anak-anak, saya akan mati kebuluran." Seolah-olah penyakit misteri permaisuri sudah hilang dalam sekelip mata. Permaisuri memeluk Maliga dengan penuh kasih. Raja terasa amat gembira. Baginda sedia memberikan apa sahaja hadiah yang Maliga minta. Akan tetapi, Maliga tidak mahu apa-apa hadiah. "Saya tidak menyembuhkan penyakit permaisuri untuk mendapatkan hadiah," kata Maliga dengan penuh hormat. "Saya hanya melakukan apa yang disarankan oleh burung-burung pipit ini." Raja dan permaisuri bertanya kepada Maliga tentang dirinya. Maliga pun menceritakan bahawa ibu bapanya sudah lama meninggal dunia. Sekarang, Makcik Saras pula sudah menghalaunya dari rumah. Raja dan permaisuri sedih mendengar kisah Maliga. Memandangkan raja dan permaisuri tidak ada anak, mereka segera membuat keputusan menjadikan Maliga anak angkat. Dayang-dayang istana membantu Maliga mandi. Kemudian, dia diberi pakaian baru. Sekarang, Maliga kelihatan sangat jelita. Kawan dan Titu dan kawan-kawannya dibenarkan tinggal di pekarangan istana yang dipenuhi pelbagai pokok buah-buahan. Beberapa bulan berlalu, raja dan permaisuri mengadakan jamuan makan untuk golongan fakir miskin. Keluarga Makcik Saras juga datang untuk makan kerana kelaparan. Sebenarnya, sejak Makcik Saras menghalau Maliga dari rumah, keluarga itu jatuh miskin. Kedai emas yang dimiliki oleh suami Makcik Saras kena rompak. Rumah mereka juga dimasuki pencuri. Akibatnya, keluarga itu mendapat papa kedana. Sebaik ternampak keluarga Makcik Saras sedang makan bersama-sama fakir miskin di pekarangan istana, Maliga memberitahu raja dan permaisuri. Raja menghantar seorang pengawal untuk membawa keluarga itu menghadap baginda. Lalu, keluarga itu datanglah menyembah raja, permaisuri dan Maliga. Mereka tidak mengenali Maliga
yang kelihatan amat kemas dan jelita memakai pakaian seorang puteri. Setelah melarikan diri dari hutan, serigala bernama Wiranari terus berjalan. Tidak lama selepas itu, dia ternampak singa yang dahulu menjadi raja hutan. Nari mula risau memikirkan kemungkinan singa akan membunuhnya. Belum sempat Nari mengelak daripada bertembung dengan singa, binatang buas itu ternampak akan Nari. Lalu singa memanggilnya, "Wiranari, apa kau buat di sini?" Singa bertanya sambil berdiri memandang Nari. Nari terpaksa menjawab teguran singa. Akan tetapi Nari memang bijak. Dia tahu bahawa kalau dia mendedahkan rahsia bahawa dialah yang menyamar sebagai binatang berwarna biru dan menghalau singa dahulu, tentu binatang buas itu akan membunuhnya. Nari juga berasa lega kerana singa ternyata tidak menyedari perkara tersebut. "Oh, Abang Singa," Nari cuba bersikap mesra, "saya sedang makan angin di pinggir hutan ini. Apa pula yang Abang Singa sedang lakukan di sini?" "Panjang ceritanya," kata singa sambil mengeleng-ngeleng lemah. Munis ialah seorang pemuda berumur 17 tahun. Dia tinggal di Nari Kambam. Nari Kambam bermaksud kampung serigala. Akan tetapi, tentulah manusia yang tinggal di kampung itu, bukannya serigala. Munis sangat baik hati. Dia suka menolong orang. Kalau dia ternampak orang tua-tua mengangkat barang, dia pergi menolong mereka. Munis akan mengangkat dan meletakkan barangan itu di tempat yang dikehendaki. Munis juga menghormati semua orang. Dia tidak pernah melawan cakap orang tua. Dia juga tidak suka bertengkar dengan kawan-kawannya. Munis selalu menengok kanak-kanak yang nakal. Dia menasihati mereka supaya berkelakuan baik. Kalau ada kanak-kanak bertengkar, Munis menyuruh mereka berbaik-baik semula. Tidak baik jika kanak-kanak bergaduh. Tuhan menyayangi kanak-kanak yang baik. Sekarang jangan bergaduh lagi. Munis menasihati kanak-kanak yang bertengkar. Pemuda itu juga suka menderma. Kalau ada sesiapa datang ke rumah untuk meminta makanan, dia akan memberi rumah mereka sedekah. Oleh sebab itu, setiap hari ramai orang miskin datang ke rumahnya. Munis melayan mereka dengan mesra.
Dia memberikan makanan yang secukupnya kepada sesiapa sahaja yang datang ke rumah. Pada setiap hujung minggu, Munis mengadakan kelas bacaan untuk kanak-kanak di Nadi Kambang. Munis mengajar mereka membaca buku bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ialah bahasa utama yang digunakan di India pada zaman dahulu. Munis mengajar kanak-kanak membaca kitab agama, Purana dan cerita moral. Penduduk Nadi Kambang sayangkan Munis. Mereka juga kagum melihat Munis yang dermawan. Orang ramai selalu bertanya mengapa Munis suka menolong orang ramai. Mengapa awak suka membantu orang ramai? Tanya salah seorang rakan Munis. Saya hanya melakukan apa yang saya termampu. Tuhan selalu menolong saya. Tuhan juga memberikan saya harta dan ilmu. Wang dan ilmu itu bukan untuk manfaat saya seorang sahaja. Tentu Tuhan mahu saya menggunakan wang dan ilmu itu untuk membantu orang lain. Maka saya menolong orang ramai sebagai tanda berterima kasih kepada Tuhan. Munis menerangkan. Munis percaya pada hukum karma dan dharma. Maknanya orang yang berbuat baik akan menerima balasan baik. Orang yang melakukan dharma atau kebajikan dengan hati yang ikhlas tidak akan dilanda nasib malang. Kononnya pada zaman dahulu semua burung berbulu putih, murai merah, pipit, gagak, nuri dan tiong. Semuanya berwarna putih. Begitu juga binatang lain seperti singa, gajah dan rusa. Semua haiwan itu hidup aman damai. Tidak timbul perasaan cemburu dalam kalangan mereka kerana masing-masing sama warna sahaja. Maka tersebutlah kisah merah dan gagak yang berkawan baik. Merah dan gagak sentiasa bersama-sama walau ke mana-mana. Setiap petang merah dan gagak akan bermandi-mandi di tepi sungai Ganges. Oleh sebab bulu mereka berwarna putih, maka mudahlah bulu mereka kotor. Maka kedua-dua mereka akan membersihkan diri bersama-sama setiap hari. Merah membantu gagak mencuci bulu pelepahnya. Kemudian gagak pula membantu merah. Wahai sahabat karibku merah, kata gagak pada suatu petang ketika mereka sedang mandi di sungai Ganges. Kita terpaksa membersihkan bulu pada barang kita setiap hari. Kalau tidak, tentulah bulu dikotor. Bukankah elok jika bulu kita berwarna?